Budu cat ketir dia. Kan ni kalau orang kapur ni buat D ni sini hancur kan, ada setengah orang hancur. Aku suka hancur, kalau Ismail dia hancur. Tak ni. Lepas tu makan budu. Nanti nak buat budu ni lah, tak guna ikan bilis kena banyak. Nak budu ni ikan bilis nak banyak. Ikan bilis nak kena banyak budu ni. Dia nak bunuh ni. Dia nak buat budu ni je ni. Kan buat gini. Budu ni. Bukan nak buat. Ikan bilis pun sini. Garing. Ikan bilis, garing, ikan bilis, garing, ikan bilis, garing, budu. Itu belajar dengan makna. Itu bubuhlah gula merah. Itulah. Makan budu. Dah. Bumbu merah. Tapi bumbu merah tak ada lah. Jual. Kalau dekat Kelantan tu, dekat Tanjung Bunga. Tanjung Bunga. Ya, last tu Tanjung Bunga, buat dalam tu air. Tapi nak ikan bilis lah, ikan bilis dak sikit. Kalau laut ni cari ikan bilis dek molek sikit. Lepas tu cari merah. Aku tahu aku buat dodo. Tukar buat dodo, jadi kenal dodo hak mana molek, hak molek. Berapa pak? Berapa? Nanti Imam basuh kan biar tak basuh. Jadi ni. Jadi tenang. Tino ni kalau dia tak ada penyakit air. Tapi hot tak bagi poligami dia tak tahulah. Selalunya pendekar putih ni, pendekar putih leluru. Leluru ni dia duduk tina yang tak syirik dengan Ta'ala, sendiri macam Mama Maryam. Tapi Mama Maryam tu tengoklah adanya Islam, dekat Islam kita. Tapi kita tengok, kita nak ikut apa dia. Sebab kalau orang kenal Allah yang satu, wali Allah ni dia tak ada agama. Wali Allah ni dia tak ada agama. Itu makan Nabi Kidin. Wali Allah ni tak ada agama, tapi ada hati bersih, kalbu mukmin. Abu Salim. Hak tu masuk kubur. Pertanyaan kubur tu ya. Orang katakan ilmu nombor 2. Adab nombor 1. Maksudnya akhlak. Nabi tu ditukang untuk apa? Satu zaman tu apa yang rosak, satu abad tu rosak apa? Contoh macam aku buat khabar tadi kan. Zaman Nabi Adam, ujian dia apa? Kenapa Nabi kenapa Allah pilih Adam? Macam tu lah. Dia ada. Jadi itulah ujian masing-masing, kehidupan masing-masing. Tengok Al-Quran, ujian yang lain, ujian mama lain, ujian papa lain, ujian dia lain, ujian ni lain. Tapi kalau orang yang kita tengok orang yang akhlak baik, kena lagi kita duduk rapat dia, kita tengok akhlak dia best. Tapi aku jumpa banyak. Aku jumpa semua yang jenis ramai yang akhlak baik. Tengoklah. Sebab dia tu ke poligami. Tapi aku suka duduk dengan tua-tua. Dengan tua-tua. Mocik tu tak lah. Tapi mocik yang belum Islam tu kita Islam ke cepat. Kepeher dia. Itulah. Itulah kita ni. Kalau bini dia wali Allah, suami dia wali Allah, lepas tu tak ada anak. Dan kita buat anak kita. Apa maksudnya wali Allah? Nak dapat syafaat Rasulullah. Bila orang tu dah jadi wali Allah, kalau